Oke guys, selamat pagi, selamat sejahtera. Kembali bersama saya Henry Balin Channel. Hari ini kita menebing lagi di Sungai Rambah guys. Oke, air baru saja pasang. Kita cubalah tengok ada apa hasil pada kali ini. Joran kita dah majukan. Kita tunggu sajalah ada tarikan-tarikan padu pada kali ini. Stay tune guys, nanti saya akan update kalau ada hasil kita pada hari ini. Kita tengok guys, hasil apa ni. Kelemas guys. Okey. Hasil kita yang pertama, ikan gelama. Ini dia guys. Yes. Okey guys. Ada hasil lagi. Ikan gelamas. Hasil yang kedua. Besar guys. Oh. Kita masih menunggu tarikan lagi guys. Air dah mula naik. Setakat ni ada dah 2 ekor hasil ya. Dua-dua ikan gelama. Nanti kita tengoklah hasil dia macam mana. Okay, stay tune guys. Di hujung sana pun ramai juga orang memancing guys. Di keadaan air dia masih pasang lagi. Pasang besar ni rasa. Mr. Aleng in action. Nanti kalau masuk river sudah tip tu. Mr. Aleng tengah set up dulu dia punya pancing. Kita masih berada di Pantai Rambah. Pantai Rambah guys. Aleng in action guys. Dia boleh buat MT Potong dah laku lah. Aleng dah naik seekor gelama. Tak sempat nak ambil gambar tadi. Okay. Air tengah pasang lagi guys. Pasang besar hari ini. Tengoklah apa kita punya nasib. Belum ada tarikan lagi. Nampaknya pancing Aleng bergoyang-goyang guys. Ikan gelama ni main dekat-dekat ni dia ni. Tindih lah. Sebelah tu kena. Long. Silang. Kita masih menunggu lagi guys. Okay, kita akan update
Aleng ke saya ke depan. Nanti kita akan update lagi guys. Masih menunggu lagi guys. Masih kumpau lagi. Bukan kumpau lah. Tadi dapat 2 tapi tak ada penambahan lagi. Kita makan es krim dulu. Kita buat iklan. Iklan es krim. Baru dah gerak surut. Tapi surut dia tak laju. Okay guys. Stay tune. Nanti saya akan update balik. Ada hasil ke tak ada hasil ke. Okay.